Assalamualaikum and welcome back to Shoot Dewa Channel. Pada video kali ini kita nak review satu grinder ni. Ini baru sampai. Ni grinder. Ini dia punya bateri. Yang ni package 100 lebih. Bawah 110 lah ni. Package bawah 110. Package bawah 110. Ni mata. Ada mata kayu dan mata besi. Ni pelindung dia. Ni handle. Ni pengetak mata. Dan ni charger bateri. Okey, jom kita pasang. Tengok ni kalau untuk mata motor kayu dia ada satu ni washer ni. Ni jangan hilang kan. Okey. Ni untuk mata motor besi, ni motor kayu. Washer tengah ni kan. Okey. Masuk sini. Baru kita ketatkan dengan dia punya nak handle je. Handle ni boleh tukar, sini boleh, sini pun boleh. Boleh tukar-tukar. Okey. Dan mata untuk potong kayu ni, kalau arah dia pusingan macam ni kan, macam ni, so arah dia kena ke sana. Terbalik ni, terbalik. Sekarang pun dah betul lah. Pusingan motor sana, mata sana juga. Okey, baru betul. Alright. Okey, dia ada 3 speed ni. Ni untuk apa? Ni untuk stopkan pusingan ni, belik ni. Kalau kita nak pasang mata, kita kena tekan ni. Tekan, baru dia akan stop. Dan dia stop kan, tak gerak dah. Dia baru kita boleh ketatkan mata. Okey, nak pasang mata kan, pasang mata motong ni, yang ni kat sini. Okey, sini, jangan kat sini pula, ni salah. Ni macam ni. Okey, nampak? Ni untuk ketatkan ni. Tekan belakang ni dan kita ketat. Lepas guna ni, aku boleh katakan dia hanya untuk kerja ringan. Kalau untuk menggosok besi ataupun besi yang tebal-tebal, tak sesuai, dia akan auto cut off. Okey, bila kalau berat sangat dia akan auto cut off. So untuk kerja ringan okey lah. Okey, setakat tu perkongsian setakat ni. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, bye.